Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hadir pada sesi perlawanan peringkat kalamati. Ini adalah perlawanan peringkat kalamati, iaitu peringkat separuh akhir Carnival Madani Cup di Kanga 2026 di Kanga Perlis. Perlawanan yang anda saksikan ini adalah perlawanan di antara Wira Muda Lion akan bertemu dengan Kancil Junior, bertemu dengan pasukan Kancil Junior. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan, terima kasih kepada siapa-siapa yang hadir dalam live saya ni, dalam akaun anak saya. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga doa kehadiran sahabat-sahabat dan doa kalian memberikan kejayaan kepada pasukan anak saya, iaitu anak saya bermain untuk pasukan Wira Muda Lion. Ni dia nombor 8. Jadi insya-Allah saya pun dengan rela hati. Okey, terima kasih kepada Elvin, terima kasih sahabat-sahabat yang hadir dalam live saya. Alamak, kaki saya macam nak krem, bahaya. Perlawanan akan dimulakan bila-bila masa lagi. Mungkin menunggu satu lagi referee, sebab dari awal pertandingan tadi ada 2 referee yang akan mengadili setiap perlawanan. Pengadil kedua sudah masuk ke dalam padang. Jadi ini adalah peringkat separuh akhir untuk Carnival Madani Cup U11, pertandingan yang berlangsung di Kanga Perlis. Cuaca agak membantu. Pada peringkat awal tadi hujan yang agak lebat juga, tapi selepas itu panas sebentar pada pukul 10, 11 macam tu panas, and then tiba-tiba cuaca bertukar kembali menjadi redup sehinggalah sekarang ni. Alhamdulillah, sebenarnya bila cuaca berkeadaan macam ni, dia membantu player-player dapat menggunakan ataupun tenaga dengan sebaik-baik mungkin, insya-Allah. Okey, perlawanan akan dimulakan bila-bila masa saja lagi. Bola dapat kepada Wira Muda Lion sepak mula. Akan dimulakan oleh pasukan Wira Muda Lion. Mula Daniel menghantar kepada Ashraf menolak kepada Hafiz. Daniel membuat satu hantaran jauh, dapat kepada Arman cuba melepasi, lepas 1 2 lepas. Arman terus ke depan, forward. Daniel kosong. Daniel agak kosong. Agak sayang. Dapat kepada Arman tolak kepada Zidan cuba mencari rakan, cuba mencari ruang, tolak kepada Hafiz cuba mendapatkan bola, tolak kepada Daniel. Saya agak lambat, kamera tidak dapat fokus. Daniel sekarang, Hafiz membuat satu cross, dapat kepada pemain Kancil, menolak ke atas, dapat kepada pertahanan Ashraf, menolak mudah untuk Arman lepas. Arman menarik bola, membuat satu turning, tolak kepada Aish cuba mencari rakan kembali, dia tolak ke belakang, dapat kepada Zidan agak lambat sedikit. Zidan satu serangan, cubaan serangan dapat dipatahkan Ashraf dapat bola, tolak kepada Aish lepas, bagus Aish, hantar Arman, cantik giliran Arman, lepas, dapat disekat oleh pertahanan Kancil Junior. Lontaran ke dalam untuk pasukan Kancil Junior. Lontaran ke dalam untuk pasukan Wira Muda Lion. Ini adalah perlawanan separuh akhir antara pasukan Wira Muda Lion bertemu dengan pasukan Kancil Junior. Arman cuba dapatkan bola, lontaran dapat kepada pemain Kancil, cuba dapatkan lain sekali. Amar dapat bola, Arman menolak kepada Aish kembali. Daniel mencari ruang, tolak kembali kepada Arman cuba masuk kotak penalti. Satu tackle, dapatkan sepakan penjuru. Tak boleh gelar sepakan penjuru diambil oleh Daniel, satu tempat. Aduh, sayang. Bola tu tersangkut dekat kaki Hafiz. Kalau sekiranya tepat terus ke Hafiz, mungkin ada satu cubaan yang bahaya.
kepada Ashraf sekarang. Ashraf cuba menolak, dapat kepada Hafi cuba menarik balik, tolak kepada Zidane tolak kepada Ashraf. Hafi cuba melepasi, lepas Hafi, satu rembatan ditepis oleh keeper. Ditangkap oleh keeper. Tepis lain, tangkap lain. Okay. Sepakan gol. Gol sepakan terus ke arah masuk ke kawasan Wira Muda Lion. Goalkeeper Wira Muda Lion Ayub tenang untuk mengutip bola. Satu sepakan ke atas terus. Cuba mencari Arman. Arman dapat kawal bola. Sayang. First touch Arman agak jauh daripada kaki tadi. Cuba masuk ke kawasan Wira Muda Lion, membuat satu hantaran mencari rakan. Adakah Hafi dapat motong? Hafi mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Nampaknya pasukan Wira Muda Lion nampak lebih bertenang. Saya pun tidak pasti, sebagai ayah saya pun risau juga. Adakah setenang-tenang ni akan menyebabkan permainan mereka akan terjejas? Saya pun tidak pasti. Adakah mereka tenang? Adakah merasa yakin? Jadi kita akan lihat seterusnya perlawanan ini. Lontaran ke dalam, pasukan Kancil membuat satu hantaran terus. Tapi terus keluar ke belakang gol. Jadi sepakan gol untuk Wira Muda Lion. Kedudukan masih lagi 0-0. Perlawanan separuh akhir di antara pasukan Wira Muda Lion menentang pasukan Kancil Junior. Ashraf tolak kepada Ais cuba menarik balik. Ais cuba mencari rakan, dapat kepada Zidane dapat mengawal keadaan. Zidane tolak kepada Ais cuba mencari rakan. Ais tolak ke depan terus. Adakah Arman dapat bola? Alhamdulillah Arman dapat bola. Arman menggelecek. Arman nak buat oleh, tapi sayangnya dia telah menutup kaki dia. Lontaran ke dalam untuk pasukan Kancil Junior. Lontaran ke dalam, pasukan Kancil Junior membuat satu hantaran, dikelikan oleh Zidane, dapat kepada pemain Kancil Junior kembali. Tak ada pressing, tak ada tekanan daripada pasukan Wira Muda Lion. Sekarang striker cuba melepasi Ashraf mengawal keadaan, cuba mencari rakan, satu sepakan ke atas, dapat kepada pemain Kancil Junior kembali. Tolakan cuba bermain dia sebelah kanan, sebelah kiri pasukan Wira Muda Lion. Pasukan Kancil Junior melancarkan serangan. Dapatkah Hafi menghadang? Cuba main ke tengah. Ais cuba masuk, melakukan satu pressing. Zidane, Hafi tidak lepas pada Hafi dapat bola, terus tolak kepada siapa? Hafi membawa bola, satu tolakan yang baik kepada Arman, tinggal dengan striker saja. Arman, tengah kosong Daniel. Arman lebih tenang. Arman melepasi. Cantik Arman lagi sekali. Tolak kepada Daniel. Satu rembatan kaki kanan, bukan kaki Hafi sebenar. Kaki Hafi lah kaki kiri. Tapi itulah satu chances. Sayang sekali ditanduk oleh Ashraf. Lagi sekali Zidane mengacau, menghantar kembali kepada Ashraf. Tolak kepada Ais lepas. Ais mencari ruang, mencari rakan. Hafi terus tolak kepada Daniel. Satu tolakan yang agak laju sikit. Adakah Daniel dapat mendapatkan bola? Dapat. Daniel lepas, melekat satu lagi lepas. Daniel, alhamdulillah, gol pertama dapat dijaringkan oleh Daniel. Inilah yang saya katakan tadi. Kita kadang-kadang tidak pasti adakah player-player bila begitu tenang, adakah benda yang apa yang difikirkan mereka. Tapi sebagai penonton, sebagai penyokong, kadang-kadang kita risau. Alhamdulillah, gol pertama 1-0, iaitu Wira Muda Lion mendahului pasukan Kancil Junior 1-0. Jaringan daripada Elvin pula, daripada Daniel. Hafi cuba menyekat, dia tolak ke belakang. Pasukan Kancil Junior cuba mengaturkan serangan. Dipres oleh Arman press lagi, dapatkan bola. Bola dipres, bola dulu Zidane dapat bola. Satu-satu. Jika dilihat daripada kamera saya tadi, memang tidak foul sebab Arman sudah dapat menyentuh bola
dan pemain kancil junior tu terjatuh. Mungkin jatuhan tu menyebabkan ada hentakan sedikit. Saya harap perlawanan ini tidak berlangsung dengan baik, insya-Allah. Alhamdulillahilazim muslimin. Minta maaf sendawa. Minta maaf. Okey, untuk pengetahuan yang hadir, mungkin ada yang baru masuk dalam live saya ni, terima kasih banyak. Ini adalah perlawanan separuh akhir, peringkat separuh akhir Carnival Madani Cup 2026 di Kanga Perlis U11. Jadi ini adalah peringkat separuh akhir. Sepakan terus untuk pasukan Kanga Junior, cuba dikliarkan, ditanduk oleh Daniel. Pelbagai cara bagaimana Arman cuba press. Sekarang ni kancil junior mengawal permainan, memulakan perancangan ataupun perjalanan mereka melalui pertahanan, tolak ke depan, agak kosong. Zidane, bukan Zidane, tu Aish. Bukan Aish, Daniel. Satu lontaran ke dalam untuk pasukan kancil junior mencari rakan. Bola mungkin keluar. Tidak, dikliarkan oleh Hafiz. Agak bahaya sebab bola clearance tu ke tengah padang. Lagi sekali hantaran ataupun bagaimana? Cuba membuat hantaran kepada rakan penyerang kancil junior, tapi sayangnya bola itu terlalu kuat. Hantaran itu terlalu kuat dan sepakan gol untuk pasukan Wira Muda Lion. Masih lagi mendahului dengan 1 gol kosong. Permainan akan berlangsung selama 15 minit. Jadi ini adalah peringkat separuh akhir. Aish, referee mengesan ada kesalahan yang berlaku dekat Aish. Mungkin ada tangan di bahagian belakang. Jadi mendapat sepakan percuma untuk kancil junior. Mendapatkan sepakan percuma, bahaya. Dikliarkan oleh Daniel. Daniel buat clear agak jauh sampai ke tengah padang. Aman cuba pressing pertahanan. Tiada lagi pemain Wira Muda naik ke atas nampaknya. Adakah ini perancangan taktikal Coach Izman? Cuba Zidane menolak. Zidane mencari Arman. Zidane dapat memotong bola tu. Irfan telah dimasukkan. Irfan menggantikan Hafiz. Arman berjaya melepaskan. Ada satu rembatan. Agak sayang. Percubaan yang agak menarik daripada Arman dari luar kotak penalti. Tendangan yang agak menarik. Satu placing nak mencari bucu gawang, tapi tidak berjaya. Dah sepakan gol untuk pasukan kancil junior. Satu sepakan terus. Daniel cuba mengawal. Zidane mengawal keadaan. Zidane cuba mencari rakan, menolak mudah kepada Aish mencari rakan lagi, tolak kepada Daniel tenang, buat satu kejutan, henjutan, tapi dapat dipotong oleh pasukan pertahanan kancil junior. Saya selalu lupa kancil. Satu pressing, Aish terlepas, dapat kepada pemain lawan. Daniel, lagi satu persepakan percuma untuk pasukan kancil junior di tengah-tengah padang. Angin agak kuat di kawasan padang sini. Cuaca agak menarik dan memberi kelebihan kepada player-player. Tidak cepat keletihan dengan cuaca kepanasan. Dapat kepada Zidane clear. Dapat kepada pemain kancil. Dapat sekarang kepada Daniel. Irfan meminta bola. Irfan cuba mencari ruang untuk mengantar kepada Arman. Dan Arman ada 2 orang mencari rakan untuk menolak kembali kepada Zidane mencari rakan. Cuba menolak kepada Aish bawa ke depan untuk buat satu hantaran. Dapat kepada siapa? Irfan satu rembatan.
Satu rembatan cukup baik daripada Irfan. Irfan dapat membantu. Zidane dapat kacau bola, memotong bola, menyekatkan penghantaran ke kawasan Wira Muda Lion. Dapat kepada Irfan sekarang. Irfan menari-menari, pemain Kancil lepas, dapat kepada Arman. Arman tolakan selamat daripada pasukan Kancil Junior untuk memberikan sepakan corner ataupun sepakan sudut kepada pasukan Wira Muda Lion yang masih mengekalkan kedudukan 1-0. Daniel akan mengambil kesepakan. Padang sebelah sana, Padang U11. Hari ni game U11 saja. Sana separuh akhir juga. Wira Muda Panther dengan Hawk. Sepakan sudut. Cantik. Hafiz sedikit saja lagi. Agak sedikit. Kalau saya boleh katakan boleh kata seinci dari kepada kepala Hafiz, kalau sekiranya ada sedikit sentuhan daripada Hafiz tadi akan menyebabkan gol kedua untuk pasukan Wira Muda Lion dan memberikan kelegaan sedikit kepada pasukan Wira Muda Lion. Izman membuat penukaran. Arman dikeluarkan menggantikan Muammar. Dapat kepada Aish dapat bola. Dapat kepada Zidane cuba mencari Zidane membuat hantaran yang salah, tapi Daniel dapat kembali bola. Daniel mencari rakan. Daniel terus tolak kepada Irfan. Oi, bagus. Irfan membuat satu cut, terus membuat satu rembatan. Sayang. Bola dah muntah, tapi rembatan Muammar masih lagi dekat keeper. Zidane mengawal bola. Zidane dapat mengawalkan bahagian bawah untuk membantu pertahanan, dan sekarang dapat pada Ais menggelecek membuat satu tackle back. Cuba dapatkan bola kembali. Dapat kepada pemain Kancil Junior, cuba melawasi Hafiz menukar posisinya daripada pertahanan kiri ke pertahanan tengah. Satu cubaan hantaran. Dapat Zidane, ada Irfan di belakang. Irfan menanduk keluar. Irfan membuatkan satu press, cuba mendapatkan bola. Yes, dapat bola. Dapat kepada Daniel membuat satu lambungan. Pressing oleh Arman. Dapat kepada Daniel lagi sekali. Daniel dapat bola. Agak jauh first touch Daniel. Jauh pada kaki. Baik, Hafiz dapat menyekat. Hafiz. Hafiz membuang bola untuk menenangkan keadaan. Sepatutnya mungkin Hafiz boleh bawa ke depan. Allahu Akbar. Untuk para perlawanan yang separuh akhir yang sebelah sana sudah habis. Jadi ini adalah perlawanan separuh akhir untuk pasukan Wira Muda Lion, masih belum habis lagi. Lontaran ke dalam. Dapat kepada Ais. Bahaya clearance daripada Ais. Daniel membuat satu pressing. Jangan beri ruang kepada pasukan Kancil Junior. Ais clearkan bola. Alhamdulillah, itulah tamat perlawanan separuh akhir. Berkesudahan dengan pasukan Wira Muda Lion layak ke perlawanan akhir. Pasukan Wira Muda Lion menjaringkan 1-0 menentang Kancil Junior. Jadi kita akan berjumpa lagi pada perlawanan akhir sebentar lagi. Terima kasih kepada yang hadir, insya-Allah. Elvin, terima kasih. Amin, terima kasih. Kita akan jumpa pada perlawanan akhir nanti untuk pasukan Wira Muda Lion yang layak ke final. Jumpa lagi, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi